Okey, seterusnya, jika di plan A, usahawan akan mendapat bonus tajaan iaitu port pairing, dan secara tidak langsung, usahawan juga layak untuk menerima tawaran hadiah Golden Achievement Reward iaitu GAD bermula daripada G1 sehingga G8 mengikut terma dan syarat. Tawaran hadiah Golden Achievement Reward Guide ini terbuka kepada usahawan Bioreach yang berstatus D3.5 dan D4. Syarat untuk mendapatkan poin AP mudah sahaja. Setiap kali berlakunya 5 pot kiri dan 5 pot kanan akan mendapat 1 AP. Seterusnya, syarat yang paling penting untuk redeem hadiah Golden Achievement Reward, para usahawan perlu membuat maintain penuh iaitu RM200 bersamaan dengan 88 poin. Kiraan poin maintain tersebut dikira dari tarikh maintain dilakukan. Lihat simulasi di sebelah kiri berikut adalah simulasi penajaan bulanan bagaimana tuan dan puan layak mendapat 10 AP bersamaan G1. Pada bulan pertama, tuan dan puan buat penajaan 4 orang ahli baru yang berstatus package D4, kiri dan kanan akan terkumpul sebanyak 16 AP. Secara tidak langsung, layak untuk tebus tawaran G1. Baki 6 AP tersebut akan dibawa ke hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Tawaran GAD G1 adalah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan.